14,000, 17,000, betul tak? Ha. Muduk pita kat patah ni apa hari sehari RM2.75. Faham lagi? Nah, ha. No kaya tu. Kita pergi tengok Allah. Datuk ni kaya Nah, juta lebih piti ni, Maybank. Nah, piti juta-juta ni. Mana? Ini orang susah. Dah piti juta, tapi dia susah. Datuk, akak tangan boleh. Tubik tahi. Faham lagi? Akak tangan. Suruh akak tangan, tubik tahi tu. Cuba cakap. Nangis pula tu. Itu orang susah tu. Kereta 3 utir. Mercedes, BMW, Volvo. Volvo tu pun Bangla dia naik waktu apa? Kayanya dia. Dah kalau gitu kereta rumah 2 juta. Tapi boleh tak makan tom yum? Boleh. Dating kata, doktor, Datuk suka makan tom yum. No. Tom yum no. Nasi goreng kantong? No. Tak boleh. Semua no belaka. Roti kosong gardenia? No. Ada kanji. Dah benda boleh doktor. Marah dating. Pitih laki aku ni 2 juta 3 juta ni dalam bank ni. Sampai roti gardenia pun tak boleh makan. Ini yes. Air kosong. Basa tu. Pitih juta, air kosong je boleh makan. Betul tak? Ni Tuhan tunjuk tu orang susah. Dating pun dah tak apalah, air kosong buka nak bos straw. No. Like this. Dah boleh minum kau mulut. Masuk kau lengang, dah sedap tau. Dah tengok. Kaya juta masuk air kosong. Dah kalau umur orang kaya kau Pepsi. Coca-Cola lah apa tu? Air kosong. Ni orang senang ni. Syukurlah pada Allah. Nak akak punggung boleh, nak kecing boleh tak? Orang batu karang boleh tak kecing? Tubik darah ni. Kau yang geribek. Naik air kecing darah. Pasal apa? Batu karang lalu kat dalam saluran kecing. Kita nak kecing apa beledi? Muak setengah beledi boleh? Ini orang senang. Jadi kalau kita duk nampak senang tu nanti orang kaya tu, kita tak akan bersyukur sampai mati.